بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ada 4 kunci kejayaan yang Allah sebut dalam surah ini. Yang pertama, hargailah masa anda. Allah menyebut wal asr, bermaksud Allah bersumpah demi masa. Maksudnya inilah satu tanda ya betapa pentingnya masa untuk kita manfaatkan. Yang kedua iaitu beriman dan beramal soleh. Innal insana lafi khusr. Allah dah kata dah, manusia ni selalu berada dalam keadaan yang rugi. Kecuali illal ladzina amanu, iaitu orang-orang yang sentiasa beriman dan beramal soleh. Insya-Allah. Dah jadi satu tanggungjawab kita untuk saling mengingati. Bila kita selalu berada dalam landasan yang betul. Masa itulah nak main syaitan ni untuk menggoda kita untuk ke kancah maksiat. Macam mana kita nak prevent benda tu? Kita nak lawan benda tu? Kunci adalah sabar. Saya ada satu cadangan juga. Tuan-tuan boleh dapatkan jam azan Al-Asr ni daripada Makalam sebagai satu ikhtiar untuk diri tuan-tuan pergi ke arah kebaikan. Sebab bukan ada azan je, ada bacaan hadis, surah-surah pilihan, zikrullah untuk mengimarahkan rumah tuan-tuan lagi. Masya Allah. Kalau tuan-tuan nampak Makalam tengah live dekat TikTok, tuan-tuan boleh masuk je. Sekejap dia akan bagi harga yang paling murah.